Dalam dunia yang kita pijak ini, ada ruang-ruang yang tidak terlihat oleh mata, antara nyata dan gaib. Inilah kisah alam maya. Pernah tak kau terfikir, kalau satu hari kau keluar rumah sekadar nak cari rezeki, tapi bila kau pulang, masa telah meninggalkan kau sejauh puluhan tahun, orang yang kau sayang sudah tiada, rumah yang kau kenal sudah berubah, dan hidup yang kau rasa berlalu sekejap, rupanya dibayar dengan seluruh masa depan kau sendiri. Cerita ni dikongsikan oleh seseorang kepada channel Kisah Alam Maya dan diolah kembali supaya mudah difahami untuk pendengar kisah seram. Sebelum kita teruskan dengan cerita ni, boleh tekan butang like dulu dan juga tekan butang subscribe dan loceng di bawah supaya tak ketinggalan video terbaru nanti. Jadi seperti biasa, kita teruskan dengan cerita ni. Ini pengalaman aku tentang bagaimana aku sesat ke alam gaib. Hidup, berkahwin dan hampir tidak pulang sebagai manusia. Dengarkan sampai habis apa yang berlaku pada diri aku sebelum ni. Sebab ada kisah yang tidak menakutkan dengan jeritan, tetapi memusnahkan dengan perlahan. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang sedang mendengar. Apa yang aku nak kongsikan ini adalah kisah sebenar yang berlaku dalam hidup aku sendiri. Sampai hari ini, aku masih bernafas sebagai manusia, tetapi sebahagian daripada jiwa aku seolah-olah tertinggal di satu alam yang tak sepatutnya aku jejaki. Kisah ini berlaku lebih kurang 20 tahun yang lalu. Masa itu, umur aku awal 30-an. Aku orang kampung, tinggal di pinggir hutan. Sejak muda, hidup aku memang bergantung pada hutan. Cari kayu, cari rotan, cari apa sahaja hasil hutan untuk menyara keluarga. Hutan itu bukan asing bagi aku. Setiap denai dan setiap simpang, aku hafal. Sebab itu, bila orang kampung pesan supaya jangan terlalu yakin bila masuk hutan, aku cuma anggap sebagai nasihat biasa. Dalam hati aku rasa, hutan itu sudah seperti halaman rumah aku sendiri. Hari kejadian itu, aku masuk hutan seorang diri. Niat aku cuma satu, mencari kayu rotan. Harga rotan sedang naik, dan aku perlukan duit kerana anak aku baru lahir, isteri aku pula masih dalam pantang. Aku masuk awal pagi. Udara masih sejuk, tanah lembap, dan bunyi hutan masih kedengaran seperti biasa. Semuanya terasa normal. Aku berjalan semakin jauh ke dalam, mengikut laluan yang aku biasa guna. Sampai satu ketika, aku berhenti melangkah. Aku sedar hutan di sekeliling aku menjadi sunyi. Bukan sunyi seperti malam, tetapi sunyi yang membuatkan dada rasa sempit. Tak ada bunyi burung, tak ada serangga. Seolah-olah seluruh hutan sedang diam memerhati aku. Aku pandang sekeliling. Pokok-pokok masih tinggi tetapi susunannya aneh. Terlalu kemas, tanah pula bersih, tak ada ranting berselerak. Sedangkan kawasan itu sepatutnya hutan tebal yang jarang orang masuk. Rasa tak sedap hati mula datang. Aku buat keputusan untuk berpatah balik. Aku yakin aku ikut laluan yang sama. Tetapi selepas hampir setengah jam berjalan, aku sampai semula ke tempat asal. Aku cuba sekali lagi, ikut arah lain. Tetap sama. Di situlah aku sedar, aku sedang disesatkan. Aku duduk sekejap, cuba tenangkan diri. Dalam hati aku mula berzikir. Aku tahu bila sesat bukan secara biasa, melawan dengan panik hanya akan menjerat diri lebih dalam. Waktu itulah aku nampak asap nipis naik dari celah pokok. Asap dapur. Aku ikut arah asap itu. Semakin aku melangkah, hutan di hadapan aku semakin terbuka. Dan apa yang aku lihat selepas itu membuatkan aku terdiam lama. Sebuah perkampungan. Rumah-rumah kayu tersusun rapi. Ada halaman, ada pokok bunga. Sungai kecil mengalir jernih di tengah kampung. Orang-orang berjalan tenang dengan wajah yang bersih dan kemas. Semuanya kelihatan terlalu sempurna, seolah-olah tempat itu tidak disentuh oleh masa. Tiada suara kanak-kanak bermain, tiada perbualan kuat. Semua bergerak dalam ketenangan yang ganjil. Seorang lelaki tua datang mendekati aku. Senyumannya lembut, suaranya tenang. "Musafir, masuklah. Dah jauh kau berjalan." Tanpa aku sedar, kaki aku melangkah mengikutnya.
Aku dibawa ke sebuah rumah dan dihidangkan makanan. Aku makan dan peliknya rasa lapar aku terus hilang. Badan aku terasa ringan seolah-olah keletihan tidak pernah wujud. Hari pertama berlalu begitu sahaja. Hari kedua, aku masih di situ. Aku mula bertanya tentang jalan keluar, tetapi setiap kali aku bertanya, jawapan mereka tetap sama. Belum sampai masanya. Hari berganti hari. Aku berhenti mengira masa. Aku tidak lagi rasa lapar, tidak rasa letih, dan yang paling menakutkan, aku semakin kurang mengingati dunia asal aku sendiri. Di kampung itu, aku berkenalan dengan seorang perempuan bernama Suri. Dia lembut tutur katanya. Setiap kali dia bercakap, hati aku terasa tenang. Dia sering menemani aku, mengajar aku tentang kehidupan di kampung itu dan adat mereka. Tanpa aku sedar, perasaan cinta mula tumbuh. Dan aku diterima sebagai sebahagian daripada mereka. Aku dinikahkan dengan Suri. Majlisnya sederhana. Tiada kemeriahan seperti di dunia manusia, tetapi aku benar-benar bahagia. Bahagia yang aku sendiri tak pernah rasa sebelum ini. Aku hidup sebagai suami, bekerja, bercucuk tanam. Hidup aku aman dan tenang. Tiada kesakitan, tiada kesusahan. Aku tak tahu berapa lama aku tinggal di situ. Sehinggalah satu malam, Suri menggenggam tangan aku lama. Wajahnya kelihatan sedih. "Abang, sudah tiba masanya abang pulang." Aku menolak. Aku kata itu rumah aku sekarang. Dunia luar sudah tidak penting. Suri menangis perlahan. "Abang, kalau abang terus tinggal di sini, abang akan hilang dari dua-dua alam." Malam itu aku tidur dengan hati yang berat. Apabila aku membuka mata, aku terbaring di bawah sebatang pokok besar. Badan aku kurus, janggut panjang, dan parang aku berkarat. Aku bangun tercungap-cungap. Hutan di sekeliling aku adalah hutan asal. Aku berjalan keluar dengan sisa tenaga yang ada. Apabila aku sampai ke kampung aku, segalanya berubah. Rumah kayu sudah menjadi rumah batu. Jalan tanah sudah berturap. Orang-orang yang aku kenal dahulu sama ada sudah tua atau sudah tiada. Aku bertanya tentang diri aku. Jawapan yang aku terima membuatkan kaki aku longlai. Aku dilaporkan hilang lebih 20 tahun dah. Isteri aku telah meninggal dunia. Anak aku pula meninggal ketika masih kecil. Aku hidup sampai hari ini, tetapi jiwa aku seolah-olah kosong. Seolah-olah sebahagian diri aku tertinggal di satu tempat yang tak boleh aku jejaki lagi. Kadang-kadang, pada waktu malam, aku masih terdengar suara Suri memanggil nama aku dari arah hutan. Dan setiap kali itu, aku cuma mampu terdiam. Dan sebelum aku akhiri perkongsian ini, aku nak tinggalkan satu pesanan untuk semua yang sedang mendengar. Kalau suatu hari nanti, kau masuk ke dalam hutan, dan kau jumpa satu tempat yang terasa terlalu tenang, terlalu indah, dan terlalu sempurna untuk dunia manusia, jangan cepat anggap itu rezeki. Kerana ada tempat yang memberi kebahagiaan tanpa sakit, tanpa susah, tanpa air mata. Tetapi sebagai gantinya, ia mengambil masa, mengambil keluarga, dan mengambil seluruh hidup kau tanpa kau sedar. Dan bila kau akhirnya dibenarkan pulang, dunia yang kau cari mungkin masih ada. Tetapi orang yang menunggu kau pulang sudah lama pergi meninggalkan nama kau dalam kenangan. Dan berhati-hatilah bila melangkah ke tempat yang terlalu sempurna untuk jadi nyata.